Moga-moga perhimpunan kita pagi ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat lagi kita bertemu pada pagi ini dengan qudrah dan iradah izin daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat menunaikan salat fardu subuh. Dan alhamdulillah kita dapat sama-sama berkumpul untuk mendengar perkongsian ilmu, yang mana ilmu ini adalah makanan bagi roh kita. Ilmu ni tuan-tuan adalah makanan bagi roh kita, sebagaimana makanan-makanan yang lain adalah makanan bagi jasad kita, maka kita kena juga beri makan kepada roh, dan makanan roh adalah ilmu. Maka perkongsian rohani tersebut adalah makanan-makanan bagi roh kita, maka kita kena cari. Sebab itulah tuan-tuan, banyak kali saya pesan kita kena istiqamahkan diri kita dalam majlis ilmu supaya roh kita kenyang dengan makanan-makanan tersebut. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pagi ni kita akan sambung semula perbahasan dalam kitab Safinatun Najah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, sebelum ni kita telah selesai berbincang dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama berkaitan dengan bab akidah. Kemudian kita akan masuk bab fiqh, kita mula dengan bab taharah. Sebelum tu tuan-tuan, saya telah jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan pembahagian ilmu fiqh yang ulama telah bahagikan. Kita bahagi kepada 4 bahagian. Mana kita bahagi kepada 4. Yang pertama adalah fiqhut taharah, iaitu yang pertama adalah fiqhul ibadah. Sebelum ni tuan-tuan, kita telah bahagikan perbahasan kita kepada 4 perbahasan dalam bab fiqh. Yang mana tuan-tuan, kalau kita mengaji fiqh ataupun kalau kita belajar, mesti kita akan jumpa pembahagian-pembahagian ni. Kalau saya ingin pelajar, saya akan buat macam ni lah biasanya. Fiqh ni tuan-tuan, dia bahagi kepada 4. Ni dari sudut pengajian, bukan semua wajib kita belajar. Cumanya mufti dia kena belajar. Sebab apa? Dia akan buat keputusan. Yang pertama kita bincang berkaitan dengan al-ibadah. Yang kedua kita bincang berkaitan dengan al-muamalah. Yang ketiga kita bincang berkaitan dengan al-munakahat. Al-munakahah. Yang keempat kita bincang berkaitan al-jinayah. Fi ibadah, fi muamalah, fi al-munakahah, dan juga fi al-jinayah. Adapun yang membahagikan fiqh tu kepada 5, kepada 6, kepada 7 pun ada tuan-tuan. Tapi dia sebenarnya lebih kepada ilmu usul ataupun ilmu qawaid fiqhiyah. Ini pembahagian yang biasa ulama bahagikan. Tuan-tuan, yang mana yang wajib kita belajar? Ini pertama ni, kita nak ulang semula. Yang mana yang wajib kita belajar adalah ilmu yang berkaitan dengan diri kita. Ilmu yang berkait dengan diri kita. Dalam bab ibadah tuan-tuan, yang pertama dia ada bab bersuci. Yang kedua dia ada bab salat. Yang ketiga dia ada bab puasa. Yang keempat dia ada bab zakat. Yang kelima ada bab haji. Mana tuan-tuan yang wajib kita belajar? Ni confirm lah tuan-tuan. Kalau tak ada bersuci, solat takkan ada. Yang kedua bab solat, tiap hari kita buat tuan-tuan. Buat puasa bila kita dah kena puasa wajib Ramadan. Bab zakat belum tentu lagi. Ni belum tentu. Sebab apa? Orang yang wajib keluarkan zakat bukan semua orang. Jadi bab zakat ni bagi mereka yang wajib untuk keluarkan zakat, dia kena tahu. Dia kena belajar. Contohnya dia berniaga, ataupun contohnya dia ada ternakan, ataupun contohnya dia ada emas, dia ada simpanan dan sebagainya, maka bab zakat wajib belajar. Kecuali dalam bab apa? Dalam bab zakat fitrah. Zakat fitrah ramai yang wajib untuk bayar zakat fitrah tersebut. Maka dia kena belajar juga bab zakat. Bab haji belum tentu lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kena pergi haji, dah wajib untuk menunaikan haji, nak pergi haji, maka belajarlah. Kita di Malaysia ni alhamdulillah, sebelum kita pergi haji kita ada apa? Kita ada kursus haji. Okey dah tu. Kita bukan nak belajar jadi ulama fiqh tak. Kita nak belajar supaya bila mana kita melakukan amalan tersebut jadi sah. Itu je. Yang kedua berkaitan dengan muamalah. Dalam muamalah ada jual beli. Dan muamalah ada jual beli. Tuan-tuan berjual beli ke tidak? Jual beli tuan-tuan. Kalau tak kita nak buat benda. Kita berurusan dengan orang ni tuan-tuan. Muamalah ni urusan dengan manusia. Ibadah ni semua urusan kita dengan Allah Ta'ala.
urusan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah banyak dalam ibadah kita wajib belajar. Dalam muamalah, urusan kita dengan manusia, dalam bab jual beli. Yang kedua dalam bab riba, tuan-tuan. Ni ramai orang yang terlepas pandang. Bab ibadah, tuan-tuan, kita banyak settle. Cumanya ada sikit-sikit yang kita perlu tahsin, kita perlu perbaiki. Tapi dalam bab muamalah, tuan-tuan, ni ramai orang yang kecundang. Sebab apa, tuan-tuan? Mungkin tak pernah belajar, ataupun mungkin dia tahu tapi ia melibatkan apa? Melibatkan duit dan sebagainya, maka benda tu susah. Kemudian dalam jual beli ni ada bab khiyar. Kemudian dia adalah juga bab apa dia, syuf'ah. Dia adalah bab apa? Bab contohnya, tuan-tuan, hibah. Ni, tuan-tuan, bab hibah ni banyak sekarang ni isu dan sebagainya. Sebab apa, tuan-tuan? Dalam mazhab, dalam fiqh, sebenarnya hibah ni hanya kita ucap saja, tuan-tuan, kita beri saja. Tapi sekarang ni, tuan-tuan, bila mana contoh, tuan-tuan, kita bagi situasi kan dalam bab hibah ni, bila mana keturunan kita dulu telah apa, dah beri dah, ataupun mak ayah ataupun nenek moyang kita dah beri dah benda tu pada cucu dia. Tapi, tuan-tuan, dia tak apa, dia tak bagi terus. Dia kat lepas meninggal dunia, ambil lah barang ni. Jadi dia claim tu adalah hibah. Betul tak, tuan-tuan? Tu salah sebenarnya. Lepas dia meninggal dunia, ambil lah barang ni. Dia cakap dulu Wan pesan, lepas Wan meninggal dunia, Wan suruh ambil rantai dia. Ni, tuan-tuan, banyak dalam masyarakat kita. Lepas tu dia cakap apa dia? Dia cakap ni rantai ni kau punya lah, sebab Wan dah pesan ke kau. Betul tak macam tu, tuan-tuan? Dia sebenarnya Wan dia nak hibah, dia kena beri waktu hidup. Kalau beri lepas meninggal dunia, tu panggil apa? Tu panggil wasiat. Wasiat ni tak boleh kepada ahli waris, tuan-tuan. Jadi ahli waris, maksudnya ada kaitan dengan dia, yang boleh faraid, tak boleh terima wasiat. Maka harta tersebut tetap kena apa? Tetap kena faraid. Kalau dia nak ambil pun, dia boleh ambil 1/3 bahagian je. Katakanlah rantai emas tadi harga 10,000, katakan. Emas kan ni mahal dah, tuan-tuan. Kan 600 dah 1 gram, tuan-tuan. Rantai orang dulu pula, tuan-tuan, bukannya ringan, tuan-tuan. Debuk dia bagi, bukanlah sekilo, tuan-tuan. Besar, tuan-tuan. Katakanlah kita ambil 10,000 lah. 10,000, tuan-tuan, kalau katalah Wan dia memang hibah dari sudut mulut, tuan-tuan, kita tak apalah, ambil lah. Tapi dia boleh ambil 1/3 sahaja. 1/3 tu berapa? Kita ambil 9,000 lah, tuan-tuan, senang kira 3,000 sahaja daripada 9,000. 10,000 payah pula nak kira, tuan-tuan, keluar kalkulator. Boleh ambil 3,000 saja. Ni banyak, tuan-tuan. Ni dah semua dalam bab muamalah. Bab wadi'ah, bab simpanan, bab mudharabah, bab pelaburan, semuanya dibincang dalam muamalah. Dan muamalah ni, tuan-tuan, sekarang ni banyak pula isu-isu moden. Penggunaan cryptocurrency, macam mana bab saham dan sebagainya. Penggunaan mesin, kita gunakan apa, tuan-tuan? ATM. Sekarang ni, tuan-tuan, ada apa? QR code dan sebagainya. Semua bincang dalam muamalah. Dan, tuan-tuan, kita bangga sikit sebab apa, tuan-tuan? Malaysia ni antara negara yang terkehadapan dalam bab muamalah. Antara negara yang terkehadapan dalam bab muamalah. Contohnya tokoh-tokoh muamalah kita, Dr. Daud Bakar. Contohnya, tuan-tuan, Dr. Nur Azman, tu ayah kawan saya. Memang dia ni, tuan-tuan, dalam UAE ni dia punya grup dia, bincang berkait dengan muamalah. Munakahah ni, tuan-tuan, ni ramailah yang kita belajar, tuan-tuan. Sebab apa? Siapa pergi kursus kahwin, belajarlah bab ni. Belajar bab kahwin, kita belajar bab talak, kita belajar bab sodak ataupun mas kahwin, dalam bab nusyuz dan sebagainya. Cuma, tuan-tuan, dalam bab munakahah ni kadang-kadang kita tak tekankan sangat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tanggungjawab. Ni saya banyak pesan kalau bab munakahah. Bab tanggungjawab suami, bab tanggungjawab isteri. Sebab apa, tuan-tuan? Tu ramai yang terlepas pandang. Bila mana berlaku perceraian, perceraian itu, tuan-tuan, tak ada masalah. Kita jangan pandang orang yang bercerai ni orang yang bermasalah, bukan. Mungkin yang bercerai ni adalah salah satu jalan keluar daripada masalah dia orang, masalah mereka sendirilah. Bila berlaku perceraian, ayah mesti tangguh anak. Dalam waktu iddah, ayah kena bagi lagi, suami kena bagi lagi nafkah kepada isteri. Ni ramai orang abaikan, tuan-tuan. Kemudian waktu lepas dah bercerai, dah habis iddah, nafkah anak tu tak kena bagi, pihak ayah kena beri. Jadi benda tu berkait dengan dalam bab munakahah. Yang sekali, tuan-tuan, dalam bab jenayat ni lah kita bincang berkaitan dengan zina, berkaitan dengan rompak, berkaitan dengan curi, dan banyak lagi dah, tuan-tuan, dalam bab jenayah ni. Kadang-kadang ulama tambah dalam kitab mereka bab jihad. Cuma, tuan-tuan, kitab Safinatun Najah ni kita bincang bab mana?
Kita hanya bincang bab ibadah sahaja. Satu rubuk sahaja. Rubuk ni pun tuan-tuan, berapa lama kita nak habiskan masa? Lama tuan-tuan. Lama. Sebab apa tuan-tuan? Lepas kita Safinah, kalau ikut pengajian daripada guru kami, kita akan sambung kitab Muqaddimah Hadramiyah pun dalam bab ibadah lagi. Tapi tu dah detail lah. Dah detail dalam bab ibadah. Kemudian barulah kita akan masuk bab muamalah, munakahah dan juga bab jenayah. Lama tuan-tuan. Saya di masjid saya tu hampir 3 tahun. Alhamdulillah sekarang ni bab haji lah. Dalam bab haji dah. Kita mulakan dengan akidah, kita mulakan dengan taharah, kita kemudian kita bincang bab solat, bab puasa, bab zakat. Alhamdulillah sekarang ni dalam bab haji. Cuma tuan-tuan berapa tahun? 3 tahun lebih. Kita nipis tuan-tuan, nipis pada Safinah ni. Cumanya perbahasan tu panjang. Sebab apa tuan-tuan? Bila berkait dengan ilmu, kita kena menjawab persoalan-persoalan orang. Sebab apa tuan-tuan? Itu adalah amanah bagi Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kami untuk menyampaikan ilmu yang mana kami tahu. Yang mana kami tahulah tuan-tuan. Dan insya-Allah kita akan teruskan tuan-tuan. Tak kiralah kalau kita rasa ustaz ni cerita Mendekoi dah tahu belaka. Tak semua orang tahu tuan-tuan. Sebab itulah kita sebutkan juga perkara-perkara berkait dengan fiqh yang mana basic-basic tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, kita akan bincang bab hari ini adalah berkaitan dengan bab mandi wajib tuan-tuan. Kita baru bab taharah. Jauh lagi tuan-tuan kita nak sampai kepada bab jenayah dan sebagainya. Jadi insya-Allah dengan istiqamah kita, moga-moga kita dapat habiskan kitab ni satu hari nanti insya-Allah. Guru kami tuan-tuan, dia pernah cerita pada kami, Dr. Amjad Rashid hafizallahu taala. Dia cerita apa dia, waktu dia Dr. Amjad ni dia PhD di Jordan. Dia habis PhD, dia tahqiq kitab Al-Khulasah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Bila mana beliau selepas habis PhD di Jordan, beliau pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman atas tiket apa? Atas tiket pensyarah di Al-Ahqaf. Cumanya dalam masa yang sama, beliau jadi pensyarah, beliau juga belajar dengan masyayikh-masyayikh di Yaman. Dalam tempoh lebih kurang 11 tahun. Ni tuan-tuan, orang belajar betul. Ni orang belajar betul lah, bukan saya tuan-tuan. Guru kami. Lepas di Yaman tersebut, dia belajar dalam tempoh 11 tahun dan ramai guru-guru yang dia mengajar ni tuan-tuan, yang dia belajar ni, ada sebahagian daripada mereka ni guru-guru yang tua. Guru-guru yang tua. Guru yang tua ni tuan-tuan, ilmu dia banyak. Cuma kadang-kadang orang tak sanggup pergi sebab apa? Lama. Orang tak sanggup pergi sebab lama. Syekh cakap apa dia? Dia pergi ke satu tempat. Tok guru ni, Habib apa saya tak ingat nama. Dia pergi, kemudian dia duduk dekat sana. Dia duduk dekat situ, ulang alik naik motor tuan-tuan. Yaman ada motor kan, naik motor. Kemudian bila pergi, ramai orang foto. Foto ni apa tuan-tuan? Lari daripada majlis tersebut. Sebab apa? Mungkin dia nak pergi ke guru yang lain, yang lebih laju. Yang lebih laju bacaan kitab ni. Cumanya tuan-tuan, guru yang lama ni, bila dia baca satu-satu ibarat, dia akan terang satu. Kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia tak larat, kadang-kadang dia terlepas. Sepatutnya sini dah, dia pergi kembali bab belakang dan sebagainya. Maklumlah tuan-tuan, dah uzur, dah tua. Tapi bila mana Syekh duduk di sana, dia duduk beberapa tahun dengan guru tersebut, dapat habiskan banyak kitab. Orang tanyalah, macam mana kamu dapat habiskan banyak kitab dengan guru ni, dengan Syekh ni? Padahal dia ni baca perlahan dan sebagainya. Syekh jawab apa tuan-tuan? Istiqamah tu je. Mulazamah. Istiqamah, mulazamah. Sebab apa tuan-tuan? Istiqamah kita ni lah yang menatijahkan apa yang kita akan dapat kemudian. Sebab itulah tuan-tuan, banyak kali kita pesan, walaupun kita rasa payah, walaupun kita rasa susah, istiqamahlah kita dalam majlis ilmu. Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri yang akan ukur kita punya pengorbanan tersebut dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung dalam bab faslun furudul ghusl ithnani an-niyah. Fasal berkait dengan fardu mandi. Yang kita sebutkan di sini tuan-tuan, bila kita sebut mandi, ia adalah mandi wajib yang dibincangkan dalam fiqh lah. Mandi sunat, mandi haruh ni kita tak bincang dah tuan-tuan. Cumanya ada sebahagian ulama' bila mana dia bersebut berkaitan dengan mandi, dia tambahlah sikit mandi sunat. Contoh mandi sunat bila tuan-tuan? Mandi sunat Jumaat. Tiap minggu boleh kita buat. Mandi sunat bila?
mandi sunat bila ada kerayaan. Tuan-tuan, kalau nak berkumpul dengan orang ramai, kenduri dan sebagainya, sunat mandi dulu. Sebab apa tuan-tuan? Nak berwangi-wangian. Contohnya hari raya, nak ramai-ramai tuan-tuan, hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha dan sebagainya, mandi sunat ihram banyaklah tuan-tuan. Bila kita sebut mandi sunat ni, mandi harus, mandi kita tuan-tuan, mandi sungai, terjun laut dan sebagainya lah. Itu semua mandi harus. Cuma bila bincang berkaitan dengan mandi di sini, yang dimaksudkan adalah mandi wajib yang ada syarat-syarat dia. Faslun fil furudul ghusli isnani. Fardu mandi wajib ada dua perkara. Yang pertama an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua meratakan keseluruhan badan dengan air. Sebahagian ulama fiqh tuan-tuan dia tambahkan satu lagi. Dia tambahkan satu lagi sebelum niat, dia kena buat apa? Buangkan segala perkara-perkara yang menghalang air. Buangkan segala perkara yang menghalang air daripada terkena kepada kulit. Itu sebahagian daripada kitab fiqh. Cumanya ulama berbeza pendapat di situ, adakah ia rukun ataupun dia syarat. Adakah dia rukun ataupun dia syarat. Sebahagian ulama meletakkan pada rukun, sebahagian ulama meletakkan pada syarat. Tak ada masalah. Ala kullin dia kena hilangkan juga dia punya perkara-perkara yang menghalang air tersebut. Baik, kita akan bacakan syarah daripada kitab Tanbih Dzawil Hijah karangan Dr. Amjad Rashid hafizahullah taala, dan moga-moga ia akan jadi pedoman bagi diri kita dalam kita melaksanakan ibadah selepas daripada ni. Faslun furudul ghusli ithnani an-niyatu maqrunatan bi ghusli ayyi juz'in minal badani walau ghaira wajhi. Jadi tuan-tuan, kita sebut niat itu adalah apa dia? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Sama je. Dalam bab wuduk pun kita bincang benda yang sama, dalam bab mandi pun kita bincang benda yang sama. Sebab apa tuan-tuan? Niat ni adalah perkara yang terkait ataupun yang makrunatan, ataupun perkara yang terkait dengan perbuatan kita. Contoh perbuatan awal kita dalam mandi, kita nak basuh bahagian mana? Kita tak basuh bahagian muka, katakan kita basuh bahagian badan. Maka pada waktu tersebutlah kita kena masukkan niat dalam diri kita. Kita basuh bahagian badan, sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Mandi hadas besar, kita niat ni tuan-tuan mudah je kan. Mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala tu sunat dia. Tuan-tuan niat mandi hadas besar pun dah memadai. Jadi tuan-tuan, bila mana contoh tuan-tuan basuh apa? Tangan dulu. Ni tangan ni niat dah untuk mandi hadas besar. Tuan-tuan air sejuk kan, mandi shower, tangan dulu. Waktu ni nak niat, tak ada masalah. Sebab apa? Ini adalah basuhan anggota pertama yang kita basuh untuk mandi hadas besar tersebut. Maka kena hadirkan niat ketika mana kita basuh anggota pertama dalam mandi hadas besar. Ay juz'in, iaitu mana-mana juzuk minal badan, daripada tubuh badan kita, walau ghaira wajhi, walaupun selain daripada muka. Wa kaifiyatuha an yanwiya raf'al hadathi. Cara dia tuan-tuan, yang pertama kita boleh niat apa dia? Mengangkat hadas. Ni umum. Yang pertama kita boleh niat mengangkat hadas. Saja aku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala. Tak payah tuan-tuan saja aku, tak apa. Kita ni kadang-kadang Melayu tuan-tuan, kita rasa macam susah sebab kita rasa macam niat tu panjang. Tak tuan-tuan. Kita niat apa dia? Tak payah sahaja aku dah tuan-tuan. Kita ambil mudah tuan-tuan. Kita nak mengaji fiqh ni tuan-tuan supaya sah amalan kita. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita rasa macam susah, kadang-kadang kita akan lakukan kesalahan dekat satu-satu tempat tersebut. Nak niat macam mana tuan-tuan? Hadas besar, macam tu je. Mengangkat hadas besar. Kita niat mengangkat hadas besar. Ada shower atas kepala kita, angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ni adalah hati ya tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan, ulama bincang, niat ni memang kena hadir ke satu-satu perkataan tu dalam hati? Tak perlu tuan-tuan, dia lintasan sahaja. Tak perlu kita hadirkan satu-satu. Macam nak solat, macam buat wudu tuan-tuan, tak perlu kita hadirkan. Kita hadirkan dalam hati kita,
Ngangkat hadas besar kerana Allah, tak masuk. Ngangkat hadas besar kerana Allah, tak masuk. Bukan macam tu tuan-tuan. Niat ni apa dia? Bila mana kita ada keazaman, benar kita buat perbuatan tersebut dalam masa yang sama, azam kita tadi masih lagi kekal, maka dikira sebagai niat. Dikira sebagai niat. Niat ni tak susah tuan-tuan. Kita jangan rasa salah bila mana kita buat satu-satu amalan tu bila berkait dengan dalam bab niat. Cuma tuan-tuan tak boleh tak ada niat langsung. Tak boleh tak ada niat langsung. Kita main mandi je lepas bangun tidur tuan-tuan. Bangun tidur, ngantuk, mandi, okey siap mandi hadas. Tak ada benda langsung dalam diri. Kena ada niat. Ni ulama telah tetapkan. Yang pertama tadi kita niat mengangkat hadas. Yang kedua kita boleh niat apa dia? Mengangkat hadas besar. Kita tambah sikit dalam kita punya niat mengangkat hadas besar. Ataupun kita boleh niat mandi wajib, tak ada masalah. Ataupun kita niat mandi fardu pun tak ada masalah. Sebab itulah tuan-tuan di sini kita sebut dalam bab wuduk pun sama. Dalam bab wuduk tuan-tuan kita boleh niat apa? Kita boleh niat mengangkat hadas kecil. Dalam bab wuduk ni dia menghilangkan hadas kecil tuan-tuan. Kalau dalam bab mandi wajib dia menghilangkan ataupun mengangkat hadas besar. Ataupun dalam bab wuduk kita ni apa? Sahaja aku berwuduk tuan-tuan, mudah je. Ataupun sahaja aku mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan semuanya adalah perkara-perkara yang kita lalukan sahaja dalam hati kita. Wala yushtaratu ta'yinu sababul ghusli ka'an janabatin aw haidin aw nifasin. Jadi tuan-tuan dalam bab salat kita sebut dia kena ta'yin kan. Dalam bab salat kita dah sebut sebenarnya, kita ulang. Nanti kita akan baca lagi tuan-tuan. Cuma dalam bab salat niat tuan-tuan, niat dalam bab salat dia ada 3 perkara. Dia mesti ada apa? Dia mesti ada qasad. Dia mesti ada ta'arud. Dia mesti ada ta'yin. Tuan-tuan banyak kali mungkin ada asatizah lain yang juga ulang tuan-tuan. Qasad ni salat. Ta'arud ni salat fardu kita. Ta'yin ni penentuan salat tersebut. Kita nak tentukan ni solat apa? Zuhur, asar, maghrib, isyak tu je 3 perkara. Solat fardu maghrib, solat fardu subuh tadi tuan-tuan. Imam ke makmum ke tuan-tuan tu sunat belaka. Kemudian kita sebut apa dia? Dalam bab mandi tak perlu kita ta'yinkan. Tak perlu kita ta'yinkan sahaja aku mengangkat hadas besar kerana haid. Contoh tuan-tuan, kerana haid. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana nifas, tak perlu tuan-tuan. Dalam bab mengangkat hadas besar tak perlu kita ta'yinkan sebab kenapa perlu mandi tersebut. Walau kana ala mar'ati masalan janabatun wa haidun kafaha ghuslun wahidun walau biniyati ahadihima. Walaupun bagi orang perempuan tuan-tuan, contohnya apa? Dia ada 2 perkara yang dia kena mandi wajib. Dia ada 2 perkara yang dia kena mandi wajib. Yang pertama dia jenabah. Contohnya apa tuan-tuan? Dia bersama dengan suami. Kemudian dalam masa yang sama dia telah selesai ataupun dia telah apa dia? Dia telah terputus haid dia. Contoh tuan-tuan. Jadi dia ada 2. Ni kita ambil contoh je lah tuan-tuan. Ada 2 keadaan. Adakah dia kena mandi wajib 2 kali? Adakah dia kena mandi wajib 2 kali? Sebab apa? Yang pertama dia dah terputus haid. Yang kedua dia telah bersama dengan suami selepas terputus haid. Kemudian baru dia nak mandi. Adakah dia kena mandi wajib itu 2 kali? Tak tuan-tuan. Kafaha wahidah. Cukup memandai dia mandi hanya 1 sahaja. Sebab apa tuan-tuan? 1 tersebut telah memadai untuk semua perkara-perkara yang melibatkan janabah tadi, yang melibatkan mandi wajib tadi. Kita sebut sebelum ni tuan-tuan sebab dia ada 6 perkara. Jadi tuan-tuan cukup dengan 1 niat sahaja untuk kita selesaikan mandi wajib tersebut walaupun dalam 2 keadaan janabah. Okey, baik. Yang kedua, dia senang tuan-tuan dalam bab mandi ni kita habiskan insya-Allah sebab dia mudah je. Yang kedua, ta'mimu zahiril badan jami'ihi sya'ran wa basharan hatta batina sya'ri kathifi bil ma'i wa yata'ahhadu ma'atifa badanih kal ibti wa surrati wa ma bainal al-yatain wa tabaqatil batan wa la yajibu fil ghusli dalkun wala muwalatun wala madmadatun wala istinshaqun wala bada'atu bi'a'lal badan walakinna dhalika sunnah. Jadi tuan-tuan disebut di sini apa dia? Meratakan zahirul badan jami'ih. Zahir sahaja tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan, kita kena faham zahir ni bahagian mana? Bahagian yang terbuka daripada badan. Dia bukan batin. Batin tuan-tuan, contohnya apa tuan-tuan? Dalam kitab fiqh dia tak cerita. Dia tak wajibkan apa dia. Orang lelaki ni kita basuh sampai apa? Sampai lubang kemaluan kita, kemaluan belah belakang. Orang perempuan pun sama. Tak wajib untuk basuh sampai apa? Sampai lubang ataupun sampai ke dalam kemaluan hadapan dan juga belakang. Sebab apa? Tu dah termasuk bahagian batin. Tapi luar kena basuh. Maksudnya apa tuan-tuan? Yang zahir daripada badan kita wajib untuk kita basuh. Tuan-tuan, telinga ni basuh tuan-tuan. Tapi taklah sampai dalam lubang telinga kita kena masuk air. Betul tak? Mana lagi tuan-tuan yang zahir? Pusat ni tuan-tuan, kena cuci tak? Kena cuci. Tapi tak adalah sampai kita kena dri sampai masuk ke dalam tuan-tuan. Tak perlulah. Sebab apa? Sebab hanya perlu basuh bahagian zahir sahaja. Sya'ran wa basharan. Kulit ataupun bulu. Jadi tuan-tuan, bulu pun kena basuh, kulit pun kena basuh. Ni termasuklah orang yang ada janggut yang lebat, orang yang ada jambang yang lebat, maka dia kena bersihkan ataupun kenakan air pada keseluruhan bulu tersebut. Hatta batin asy-sya'r, hatta batin asy-sya'ril kathif bil ma'. Sehingga kenapa dalam bab wuduk tuan-tuan, dalam bab wuduk sebelum ni kita bincang orang yang orang yang janggut tebal dan juga orang yang jambang tebal, macam mana cara dia ambil wuduk tuan-tuan? Orang janggut tebal ni orang jambang tebal, macam mana dia ambil wuduk? Dia hanya wajib ambil wuduk tuan-tuan apa dia? Basuh bahagian muka sehingga zahir sahaja. Betul tak? Zahir dia punya janggut, dia punya jambang sahaja. Dia tak perlu untuk tuan-tuan basuh sampai kena pada bahagian bawah. Ni dalam bab wuduk. Orang yang ada janggut tebal lah. Janggut tebal, jambang tebal. Macam mana cara nak kita katakan janggut tebal dengan jambang tebal tersebut? Kalaulah tuan-tuan kita berhadapan dengan dia dalam majlis takhatub, dalam kitab fiqh dia sebut tuan-tuan 1.5 meter. Tapi tuan-tuan anggap je lah dalam majlis takhatub, dalam keadaan kita boleh bercakap biasa dengan dia. Ulama fiqh letakkan 1.5 meter. Tu dia letakkan je lah. Bahkan tuan-tuan kalau kita duduk dekat macam ni pun mungkin tak sampai 1.5 meter kan. Cumanya tuan-tuan, bila mana kita duduk, kita katakan apa dia? Kita katakan janggut ni tebal. Sebab apa? Belakang janggut dia kita tak nampak. Kita tak nampak ni ada butang. Dia butang ke tidak jubah dia dan sebagainya, kita tak nampak. Sebab apa? Sebab janggut dia tebal. Maka kita katakan dia ni tebal. Bila tebal janggut dia tuan-tuan, boleh tengok sendirilah tuan-tuan, tengok cermin sendiri kan. Bila tebal janggut tuan-tuan, kita hanya perlu ambil wuduk macam mana? Basuh bahagian muka, kemudian bahagian zahir sahaja daripada janggut dan juga jambang tadi. Betul tak? Itu dalam bab wuduk. Tapi dalam bab mandi tuan-tuan macam mana? Dia kena basuh sampai batin. Kena basuh sampai bawah. Maksudnya apa tuan-tuan? Janggut ni kalau ada dia kena apa? Dia kena selati janggut dia. Dia kena selati jambang dia sampai kepada bahagian bawah ni. Sampai kepada terkena pada kulit. Walaupun janggut dia tebal. Dia tak ada beza tuan-tuan. Dia tak ada beza nipis tebal. Kalau dalam bab wuduk itu kita sebut orang yang janggut tebal dia wajib basuh zahir sahaja. Tapi orang yang janggut nipis dia wajib basuh sampai mana? Sampai batin. Dia wajib kena air pada kulit, pada bahagian janggut dan juga jambang dia yang nipis. Tapi orang janggut dengan jambang yang tebal dia hanya wajib basuh zahir sahaja. Beza pula dengan dalam bab mandi. Dalam bab mandi dia wajib basuh keseluruhan, walaupun janggut dia ataupun jambang dia tebal. Kemudian dia kena perhatikan kawasan-kawasan yang mana dalam tubuh badan dia yang agak sulit, bahagian-bahagian untuk terkena pada air. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya bahagian dia sebut sini kal ibti wa surrati wa ma bainal alatai wa tabaqatul batan. Contohnya bahagian ketiak. Jadi dia kena pastikan bahagian tersebut basuh, kena elok. Wa surrati dalam bahagian pusat, maka dia kena perhatikan supaya terkena air pada bahagian tersebut. Kemudian wa ma bainal alyatain. Ni tuan-tuan, alyatain ni apa? Dua bahagian papan
papan benda tuan-tuan, saya nak istilahkan bahasa Melayu ni payahlah tuan-tuan. Papan punggung kita. Papan punggung kita. Jadi tuan-tuan, antara dua bahagian papan punggung, kalau tuan-tuan dalam bab wuduk, kalau kita pegang punggung kita, batal tak wuduk kita tuan-tuan? Tak batal lagi. Tak batal tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan, kalau dalam bab wuduk, tuan-tuan pegang kemaluan depan, batal ke tidak? Kalau pegang bahagian batu dia saja, batal ke tidak? Tak batal tuan-tuan. Yang batal pegang bahagian mana? Bahagian mikrofon. Saya tak kerti dia nak kiah-kiah ni. Pegang bahagian mikrofon dia, tu je yang batal. Itu pun batal tuan-tuan kalau pegang guna apa? Guna ni, tapak tangan ni. Kalau tuan-tuan rasa gatal, garu guna bahagian belakang, tak ada, tak batal. Cuma tuan-tuan, bila sebut, ulama sebut bahagian di antara dua papan punggung tersebut, sebab apa? Dua papan punggung tu juga tuan-tuan, bahagian bawah dia, yang kata ulama, bahagian bawah kalau mana kita cangkungkan badan kita tu tuan-tuan, bahagian bawah tu kalau boleh basuh, wajib basuh lagi. Bahagian bawah tu kalau boleh basuh, wajib basuh. Tak perlu sampai masuk ke dalam. Tapi bahagian yang terbuka bila mana kita tunduk, maka bahagian tersebut pun dikira sebagai bahagian zahir. Ni kita kena tahulah. Sebab itulah bila mandi wajib, kita kena apa? Kita kena duduk mencangkung. Bukanlah wajib duduk mencangkung tuan-tuan, tapi bahagian yang terbuka bila mana kita duduk mencangkung tersebut pun dikira sebagai bahagian zahir daripada bahagian badan kita. Maka kita kena basuh. Sebab itulah waktu kita mandi wajib tu tuan-tuan, daripada kecil dah kot dia ajarkan kita kena basuh, kita kena tunduk, kita kena apa? Mencangkung, untuk mudah je. Kalau tak boleh mencangkung tuan-tuan, pastikan kita basuh juga bahagian tersebut. Dan bahagian tu juga tuan-tuan, kalau pegang waktu ada wuduk, bahagian tu je yang terbatan. Bahagian kita panggil sebagai halaqatud dubur, bahagian tempat keluar najis kita tersebut. Itu yang wajib untuk kita basuh, dan bahagian tu juga yang mana kalau kita pegang terbatal wuduk kita dari sudut kemaluan belah belakang. Okey, baik. Wa tabaqatul batan, dan juga bahagian perut kita, maka kita kena basuh. Dan tidak wajib apa dia? Tidak wajib kita selati, kita kesat. Tak wajib tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, contohlah tuan-tuan, kita cakap nak mandi wajib, tuan-tuan pergi terjun Sungai Pahang. Tuan-tuan pergi terjun Sungai Pahang. Adakah kita kena dalam sungai tu kita kena mandi, kena gosok macam tu tuan-tuan? Tak perlu. Dia macam mandi, dia macam ambil wuduk juga. Tuan-tuan masuk dia dalam tu tuan-tuan, niat dia wuduk, maka terus naik atas, selesai mandi wajib. Niat wuduk tuan-tuan, selesai wuduk. Walaupun tuan-tuan masuk dalam sungai tu tak sampai 2-3 saat pun tuan-tuan. Masuk celup kepala, naik ke atas mula. Dah, kau dah siap dah mandi wajib. Dah siap tuan-tuan. Sebab apa? Sebab waktu tersebut kita panggil sebagai dia dah terkena kepada keseluruhan badan dia. Dan dia tak wajib untuk sapu. Tak wajib untuk dia sapu. Walal muwalah walal madmadah, dan tak wajib berkumur, tak wajib dia masukkan air dalam hidung, tak wajib untuk mulakan pada bahagian atas, tapi semua perkara tersebut adalah sunat dalam kita melaksanakan mandi hadas kita. Kemudian wa kamalul ghusli, ni cara mandi wajib yang sempurna. Yang pertama, saya terjemah jelah tuan-tuan. Yang pertama, mestilah menghadap ke arah kiblat. Mestilah menghadap ke arah kiblat. Kemudian mulakan basuhan tersebut, mulakan sebelum mandi kita basuh tangan kita 3 kali. Sebelum kita masukkan tangan ni ke dalam bekas, basuh 3 kali. Basuh 3 kali ni tuan-tuan, orang dulu mana ada paip macam kita tuan-tuan. Jadi dia kena basuh tangan dia dulu sebelum nak masukkan air ke dalam bekas tersebut. Kalau dia nak apa? Kalau dia nak jadikan apa dia? Dia nak jadikan tangan dia ni sebagai apa? Sebagai cebok. Kita dah bincang dalam bab wuduk tuan-tuan. Kita boleh jadikan tangan kita ni sebagai apa? Sebagai yaghtarif kalau kita nak ambil air. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita nak ambil air, kita basuh muka, tak ada hal lagi. Air tadi masih lagi air mutlak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak basuh lagi tangan, kita cuma basuh muka. Jadi air basuhan pada muka akan jadi mustakmal.
Tapi kalau kita start basuh tangan kanan, kita basuh tangan kanan tuan-tuan, kita tak niat ni sebagai cebok, maka pada air pada tangan kita ni akan jadi apa? Akan jadi mustakmal. Mustakmal bila masuk ke dalam air mutlak yang sedikit, dia akan jadi apa? Dia akan jadi mutaghayyirah. Dia tak akan jadi mustakmal. Air mustakmal tak boleh jadi mustakmal. Dia akan jadi air mutaghayyirah, kena takdirkan pula. Jadi tuan-tuan, kalau kita niat ini sebagai cebok, maka kalau kita ambil pun air, dia tak akan jadi apa? Dia tak akan jadi mutaghayyirah. Maka boleh kita gunakan sebagai untuk kita ambil wuduk dan juga mandi tadi. Maka kita niatkan tangan kita ni sebagai cebok. Kemudian kita niat sebagaimana niat mandi sebagaimana kita sebutkan tadi. Kemudian basuh ataupun yaghsilu ma 'ala al-farjihi wa sa'iri badanihi min al-adha. Buang segala perkara-perkara dari badan kita daripada apa dia? Daripada kekotoran. Dan juga faraj kita, kemaluan kita kena buang juga. Sebab itulah tuan-tuan ulama bincang ni dalam kitab fiqh tuan-tuan. Kalaulah kita keluar mani tuan-tuan, kalaulah keluar mani tak kira mimpi basah ataupun bersama suami isteri, maka kita kena bersihkan dulu. Pastikan air mani tadi keluar semula. Kalau tengah-tengah mandi tiba-tiba kita nampak ada air keluar lagi sikit, ada air mani keluar, ni disebut dalam kitab fiqh. Adakah kita perlu mandi wajib semula ataupun kita boleh teruskan dengan mandi wajib yang tadi? Kita sekarang ni tuan-tuan, air kita mudah. Sebab itulah kita tak bincang sangat bab tu. Sebab apa? Kita boleh mandi semula je tuan-tuan. Basuh mandi semula je. Sebab kita banyak air. Kalau di tempat tuan-tuan yang payah air tersebut, adakah dia kena ambil air lain, kena cebok pula? Oh, habis lagi tuan-tuan air dia nak mandi pula kan. Jadi tuan-tuan, perkara tersebut dibincangkan dalam kitab fiqh. Kemudian apa tuan-tuan? Wuduk dulu. Yatawadda'u wudu'ahu shalah. Wuduk dia sebagaimana wuduk salat. Kemudian masukkan tangan ataupun jari jemari dia keseluruhannya ke dalam air. Kemudian apa dia? Kemudian usul sya'rihi min ra'sihi wa lihyatihi. Basuh bahagian apa? Basuh bahagian kepala. Basuh bahagian kepala dan juga bahagian dia punya janggut dan juga apa kita panggil ni? Jambang dia. Kemudian letakkan air tersebut pada bahagian ni. Kita cerita guna tangan tadi tuan-tuan. Basuh tangan, kita basuh bahagian kepala dulu. Selati bahagian kepala dengan juga janggut-janggut dia tadi, jambang-jambang dia tadi. Kemudian barulah kita ambil air lagi tuan-tuan, kita letakkan dekat kepala. Apa dia? Kita basuh bahagian kepala 3 kali. Basuh bahagian kepala 3 kali. Kemudian kita basuh bahagian belah kanan dulu. Bahagian belah kanan bersama dengan apa? Bersama dengan kita gosokkan dia. Bermula daripada bahagian mana? Bermula daripada bahagian atas. Kita sebut tadi tuan-tuan, ini perkara sunat. Kalau tuan-tuan mandi macam mana sekalipun tak masalah, sah mandi wajib tersebut. Tapi kita sebut ni yang sunat. Basuh daripada bahagian atas. Kemudian kita basuh sambil kita lak-lakkan dia, kita gosok-gosokkan dia. Kemudian basuh bahagian depan dan bahagian belakang. Kemudian 3 kali. Kemudian kita basuh bahagian belah kiri. Kita basuh bahagian belah kiri, bahagian depan, bahagian belakang sambil kita gosok-gosokkan. Dan kita masukkan juga pada bahagian-bahagian yang sulit yang kita sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan, cara dia macam mana? Mudah kita nak cakap kalau kita mandi paik ni tuan-tuan. Bahagian atas kita basuh dulu, bahagian kepala rambut ni. Dan basuh bahagian janggut, basuh kepala kita 3 kali, basuh bahagian kanan 3 kali tuan-tuan. Kemudian basuh bahagian kiri 3 kali. Kalau kita nak ambil perkara sunat. Kemudian selepas kita habis basuh bahagian kanan dan bahagian kiri, thumma yad'u ba'da faraghihi bid-du'a'i matlubi aqibal wudu'i. Kemudian kita baca doa. Baca doa macam mana? Doa yang sama selepas wuduk. Tuan-tuan dah hafal dah kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Tuan-tuan hafal kan? In kana fi ghairi baitil khala'. Kalaulah dia tak ada dalam apa? Dalam tandas. Tuan-tuan, orang dulu kadang-kadang dia mandi bukan dalam tandas. Dia mandi contohnya dekat luar. Dia mandi ada penghalang dan sebagainya. Tapi kalau dalam tandas tuan-tuan janganlah baca kuat.
Jangan tak sunat untuk kita baca doa dalam tandas. Wa illa istadahu biqalbih. Kalau tuan-tuan ada dalam tandas, kita hadirkan sahaja doa tersebut dalam hati kita. Kemudian wa ta'khiruhu ila khurujil ula. Wa ta'khiruhu ila al-khurujil aula. Tapi kalau kita lewatkan baca doa tersebut sampailah kita keluar daripada tandas, itu adalah lebih baik. Dalam tandas tadi kita cuma hadirkan doa nak baca selepas daripada mandi wajib tersebut, kemudian keluar daripada tandas kita baca doa. Wa idza kana 'ala syakhsi janabatun bi khurujil mani fayundabu lahu qabla al-ghusli an yatabawwala liyatarudda ma baqiya min al-mani fil majra lialla yakhruju maniyun ba'da al-ghusli falyazzimahu ghuslun akhar. Maka bagi orang yang nak mandi jenabah disebabkan keluar mani, maka dia kena apa? Yatabawwal. Kena buat macam mana tuan-tuan? Macam mana kita dalam bab mani ni tuan-tuan, sunat untuk kita kencing dulu. Sunat untuk kita kencing dulu. Mudah sebut tuan-tuan. Mudah untuk kita sebut, sunat untuk kita kencing dulu untuk apa? Keluarkan baki-baki mani yang ada dekat laluan daripada kemaluan kita tersebut. Kemudian kalaulah kita sebut tadi kan, keluar mani selepas daripada kita mandi, tengah mandi kita keluar lagi mani, maka kita kena mandi semula. Kita kena mandi semula dalam bab mandi wajib inilah. Wallahu alam. Jadi kita habis sampai di sini dalam bab mandi wajib, dan kita akan sambung nanti tuan-tuan dalam bab syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Dalam syarat-syarat wudu inilah kita akan bincang, kemudian barulah kita akan sambung berkait dengan bab salat dan seterusnya insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu perkongsian kita pada pagi ni. Moga-moga Allah beri kefahaman kepada kita dalam kita nak perbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah moga-moga Allah terima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.